promote Korang nak beli beg, dekat beg kuning harganya RM27. Berapa Pak Yus? RM27.90. Pandai-pandai Cik Salma. Saya tak jual yang 27 kat Malaysia. Dekat Malaysia ambil yang 67. Okey, sorry. Saya tanya balik. RM67. Apa roll out 204 ni apa? Okey, belum bermodal lagi, tunggu gaji akan datang macam ni Okey, macam ni. Korang macam ni korang boleh buat tekan bio Pak Yus. Minggu ni korang bayar RM10. Minggu depan bayar RM10. Sampai RM60 kau cakap okey Pak Yus, saya dah bayar 67, saya dah bayar RM70. Saya dah cukup. Okey, Pak Yus akan post barang dia. Bagus Cik Salma menjual sabun tu. Nice. Shipping free guys. Mungkin RM67 kita akan rasa berat dalam boleh beli beras, boleh beli susu anak, boleh beli itu kan. Okey, kita bayar 10 hari sekali. 10 hari RM10. 10 hari lagi RM10. Cik Salma. Jika Moki dia tahu ada doktor ataupun mana-mana pembedahan yang boleh kembalikan rupa dia macam ni. So sekarang pembedahan dah berlaku. Pembedahan ni pula berlaku secara organik. Berapa Moki sanggup bayar dengan harga muka yang macam ni yang dah capai daripada sebelum? Sebab sebelum saya tak pernah nampak lah. Tapi kalau basic event saya cerita saya pernah buat filler hidung orang. Sikit sangat saya buat dalam hidung kan. Takkan kita nak buat banyak-banyak kan. Dalam 200 mil macam tu pun dah kira mancung gila dah. Dululah, ni cerita dulu. Saya charge $600. What the fish? $600 apa? Aku boleh beli 1 bulan makanan gym. Tapi orang nak sebab orang nampak hasil dia on the spot. Macam mana tadi line saya hilang. Okey, macam ni Afiq tak boleh. Kalau RM67 tu rasa berat kan, boleh deal dengan Pak Yus, tekan bayar kat atas. Pak Yus, minggu ni saya bayar Pak Yus RM20. Tak boleh berniaga Cik Salma macam tu. Ni tengok Cik Salma. Customer membantu. Ni customer nak tak ke Cik Salma, andai kata Cik Salma nak beli barang, orang tunjuk barang harga murah dulu. Cik Salma rasa apa? Bukan RM67 ni, orang cerita pasal RM67 ni. Tadi Cik Salma cakap kalau dia orang tak mampu suruh bayar sikit-sikit, kau mempelekehkan customer. Lah, saya bagi plan bayaran. Jangan. Tak boleh. Cik Salma kena buat ni. Ni customer, dia kena bagi feel. Rasa dia the king. Dia boss. Bukan untuk Afiq, nampak tak belum bermodal lagi. Tunggu gaji akan datang. So saya cerita macam tu lah boleh. Kalau rasa RM70 tu berat, boleh bayar. Okey, minggu ni advance ni aku bayar RM35. Nanti dapat gaji ujung bulan aku bayar RM35. Habis. Likut bisnes aku macam ni, kau Cik Salma menikah lagu ni. Tapi dia punya payment tak boleh dapat RM67. Kita upkan jadi RM70. So lebih RM3 lah kat situ. Bayar hutang sebab pakai hutang kan. Sebab tu Cik Salma berniaga kena. Saya gurau je viewers Pak View, saya gurau je. Nanti ada mesej apa. Ada. Cik Salma gurau Cik Salma gurau. Okey, tak apa. Nanti you boleh terus you boleh tak beg kuning siap, simpan dulu dalam you punya bag. Nanti you boleh release. Alright. Oh, Cik Salma tak? Dia customer ni saya pernah betul feel dia. Bila kita minta ikan tu, saya pergi kat highway. Kita ni suka makan yang macam tu lah. Saya nak ikan ni. Kata dia, yang jual tu kata, Cik, ikan ni saya bagi tak siap. Harga dia sekian. Ni saya bagi tak silap tau. Kalau kata dia cakap tu seolah-olah, kau macam aku ni tak ada duit pula aku. Tak takut lagi kadang-kadang customer kita tak cakap lagi dia orang. Sudah. Betul. Betul. Bukan kita kata hang ni tak ada duit, kita nak permudahkan urusan. Kalau macam tu kereta kena bayar cash lah, pasal hang tak ada duit tak ada duit tak usah duk pakai kereta. Bukan gitu. Hak tu dia pun cara lain pula. Sebab tu kalau investment pula, installment hak tu lain pula. Pak Yus kena buat ni lah, kena register. Ada tak register buy now pay later?
Tak, saya tak buat. Ada sekali-sekali saya buka COD Yang bukan yang macam installment tu, tapi Pak Yus dapat duit habis. Pak Yus dapat duit macam Pak Yus jual $70 kan, RM70 kan. Pak Yus dapat RM70 tu, tapi customer boleh bayar. Bayar RM10 macam tu. Third party akan bayar dekat satu customer akan bayar dekat third party. Saya tak buat yang tu. Tapi okey je. Bukan mahal kot. Ikut-ikut sabun ni sangat untuk nak bagi semua peringkat merasa sabun tu. Okey lah Cik Sama. Untuk saya tak boleh lah. Untuk saya nak 70, saya nak boleh beli susu anak saya. Berasa. Tapi kalau tengok kaset, dia berbaloi. Berbaloi. Korang nak tak korang punya tangan macam ni? Macam ni je. Tak habis. Tangan macam ni je. Jangan. Dia sebenarnya Pak Yus kan, Moki ni dia selit je sabun Pak Yus tu. Dia kata sabun Pak Yus tu dia selit, tapi selebihnya dia promote dia elok. Moki tunjuk sabun yang ada kat engkau. Dia dalam bekas ni bekas. Tunjuk mana lagi? Tunjuk je lah. Ini Dia banyak Pak Yus. Dia ada berapa? Saya tak boleh buka beg kuning. Hak besar mana? Oh, besar ada kejap. Kucing ni pun. Oh. Aduh. Ni yang mana ambil time ni, sabun besar tu, korang dapat kecil tu free. Okey lah ni, saya tambah lagi ni, saya cakap betul ni. Untuk 60 orang, siapa, buka dah beg kuning. Pak Yus, buka beg kuning nak lah ni. Sat, aku tak apa, mungkin pegang. Aku takut kena Malaysia. Boleh kena lagi dah Malaysia ni, Sat. Bismillah. Siapa beli hak ni harga dia RM67, ada kupang tak? Ada lah. RM67 9 kupang ah. 679. Okey. RM67 9 kupang. Hampa bayar RM67 9 kupang, tapi nanti saya akan bagi deduction $3 tu, RM3 kat Pak Yus tu. Pak Yus akan return balik sekali dengan sabun tu. Saya belanja hampa RM3 sekali. Moki hang buat naik sabun kecil tadi. Hang kat tunjuk. Tengok. Okey. You jangan ambil sabun bawah ni. Sebab sabun bawah ni tak payah bayar. Sebab apa? You ambil yang ni auto dapat RM27.9. Ambil sekali. Ni dapat tambah lagi saya belanja RM3 je jadilah kan. So hampa bayar dekat Pak Yus RM67 9 kupang, tapi hampa akan dapat harga RM65 sebenarnya. Okay, buy now. Payment now. You dapat. Sekarang hari ni saja sementara saya ada dekat dalam ni. Dekah? Siapa tak beli ni aku cari orang ni. Sampai dapat. Okay, hampa tengok kat situ hampa dapat harga berapa? Cuba tengok kat beg ni hampa dapat harga berapa? Jadilah RM3. Kalau kata 100 orang beli, saya dah kena keluar RM300 je. Dan, terima kasih. Thank you. Dapat 43, dapat. Dapat 43.9. Dah masuk lah. Okey, bayar RM43. Dapat sekali yang tu. Saya akan bayar RM4 lah macam tu. Okey, saya genapkan jadi RM40 Grab. Ambil. Itu dia. Pak Yus bagi tahu berapa orang yang dah beli. Beli. Go. Okey, dan payment komen dan. Good. Payment komen dan. Kita dah boleh berniaga macam ni. Okey, Kak Zarina tadi satu dapat harga berapa Kak Zarina? Tadi masa beli dapat harga berapa? Ada setengah akaun yang dapat harga sempoi lah. Biasanya macam Grab pun tak pernah order. Yang selalu beli macam Grab ni selalu beli TikTok shop ni. Cun. Okey Kak Zarina, you auto dapat tau hak bawah tu sekali. So dapat 2 ketul ya. You happy ke happy? Okey. Aku pernah kena. Lepas ni aku kena buka cam lah, tunjuk sabun juga Pak Yus. Ini dengki lah tu. Bukan orang. Okey, maksudnya macam Kak Zarina ni, dia dah bayar RM67.9. Nanti dia akan dapat balik rebate $3 Mantap. Tabayun. Okey.
Comel lah kan. Janji. Beli sekarang. Janji dengan Harganya saya. RM67.90 dapat atas yang Pak Yus pegang dengan yang Moki pegang ni. Yang kecil ni harga dia RM27.90 secara percuma dan dapat lagi rebate RM3. Ya Allah, rebate lagi. Okey. Saya dah keluarkan saya dah keluarkan daripada ni sebab tak boleh sebut perkataan percuma. Dan dia kena violation. Tu antara dulu duk heran. Pasal apa aku kena violation? Rupanya tak boleh sebut perkataan tu. Tak apa, nanti korang pergi dekat Gratis. bayar kat atas. Sebab Grab selalu beli TikTok shop. Ya, boleh jadi awak selalu beli. Awak dapat, bukan saya yang turunkan harga, tapi TikTok yang bagi dekat you harga tu. You punya point. Itu you punya point. Itu you punya kasyaf. Bagilah murah. Beli. Jarang dapat tu harga tu. Cepat. Bagilah murah. Mengasut Oh, ya ke? Saya selalu beli kat TikTok shop. Patut dapat. Ya, saya. Patut dapat. Untung lah. Dia bagi RM20 tu. 20. Yang mana nak lagi permudahkan. Nak lagi mudah, nak lagi dapat murah. Yang mana yang nak beli harga RM67 tu rasa mahal, minta tolong Grab Penang ni belikan. Boleh tak? Boleh macam tu Pak Yusin? Boleh. Bila kata. Grab Penang belikan. Tapi bayar dulu lah dekat dia. Jangan kirim bayar Elio. Grab Penang kata apa? Mana boleh aku nak semua. Tak apalah semua pun. Okey Saya tak ada, mereka kata, mereka kata bila aku sembang, mereka kata aku claim aku overclaim. Apa tengok apa jadi kat Moki? Aku takut lepas beli apa yang over. Aku Apa tengoklah nanti. Ujung ni bulan berapa? Bulan 4 Pak Yus? Hari ni, bulan 4. Bulan 4, bulan depan, bulan 6 sabun marjan akan berada di tengah gunung masa winter turun. Nasib dia tak kata apa dekat Australia. Aku terkejut. Yelah musim sejuk lah. Kita nak tunjuk takkan okey lah. Sekarang musim luruh. Boleh lah dekat bunga, dekat pokok-pokok bunga tu boleh lah. Ambil lah gambar-gambar sikit bagi nampak international sikit lah. Tapi serius fenomena. Sabun ni memang fenomena. Sebab dulu, 12 tahun dulu saya buat memang fenomena apa time tu. Tapi ada kekangan lah sebab dulu kita buka online kan. Memang fenomena. Oh, hidung pun berkilat Aku kata dah. Silap lah tak ada gambar dulu. Pasal aku bukan tak sebabi, aku malas nak tengok muka aku. Malas nak tengok. Itu masalah dia. Aku memang nak ambil. Tapi, aku tengok je ni. Tak lagu aku. Dia down. Bila dia tengok, dia down. Down yang teruk. Bukan down biasa-biasa. Ada. Nanti Pak Yus bagi tahu. Ni Grab Penang cakap boleh back in dulu. So dapat harga RM43.90 tapi akan dapat yang besar dan dapat yang kecil. Lepas tu dapat lagi. Okey, kalau beli dapat yang harga RM3 akan dipotong RM3.90. Saya belanja yang tu. Apa nama bag ni, nama apa? Beg kuning. Tak ni bag. Apa nama bag ni? Handmade ni. Bag apa kau pakai? Tak ada. Nama dia nama bag. Nama TikTok dia. Kak Zarina. Okey, Kak Zarina. InsyaAllah. Kak Zarina kedai kat mana? Nanti kita promosi kau punya. Karangan. Okey. InsyaAllah. Aku tak pernah auto terhibur. Aku tengok yang apa lampu main dekat kulit aku je. Terhibur lah. Hilang pun. Mestilah terhibur. Tak.
lahir kembali. Boleh buka kamera, boleh tengok cermin. Dulu lama mana tak tengok cermin. Saya boleh berniaga online tak Pak Yus sekarang cara aku ni? Tak. Kau Niaga ajar. online lagi padu. Dekat sana tak ada TikTok shop dekat sana? Tak ada. Tak ada. Sana Dia ada macam shop. Kita pakai shop now. pakai tu lah. Pakai Pakai lah tu boom. Pakcik Zobri jadi testimoni. Kulit Pakcik Sabri. Pakcik Sabri kulit dia. Memang segak kulit dia segak. Umur dia berapa dah? 60 50 Oh, so tengok kulit aku berkilat. Mana beg kuning Sat? Buka Sat. Saya tak. Sebelum ni lampu tak sampai dengan kulit aku. Dia check dulu harga berapa. Tengok harga berapa nanti bagi tahu kat sini. Bagi tahu dulu berapa. Dia takkan terjejah harga Pak Yus kan, betul tak? Entahlah. Saya buat macam ni lah. Yang saya bagi secara hak yang Moki pegang tu, saya bagi terus tu. Hak tu sebenarnya bukan melalui TikTok. Hak tu kami Bagi pandai-pandai. sendiri. Tak masuk saya macam cikgu je ni dia dapat harga RM67.9 kan. Lepas tu tadi macam Grab Penang tu dapat tak harga dia jejah. RM43.9. Tak So jejah. tak terjejah kan Pak Yus kan? Tak je. Betul. Dia tak kata. Cikgu je kalau nak bayar dengan harga RM67.9 boleh buat sekarang. Kalau nak harga murah pergi ni mesej Grab Penang ni. Minta tolong dia beli dengan harga RM43.9. Kita akan bagi yang kecil kat bawah tu Moki tu. Kita akan bagi. Yang atas tu harga dia sebenarnya yang Pak Yus pegang tu. Sabun untuk yang Pak Yus pegang tu. Saya praktis sebenarnya. Saya kerja dengan Pak Yus. Yang Pak Yus pegang tu sebenarnya. Tapi Pak Yus bagi yang kecil kat bawah ni. Sebagai hadiah. Dan saya akan bagi rebate balik. Kalau RM67.9 saya akan bagi rebate RM3 itulah bagi jadi RM65. Kalau yang RM43.9 tu akan jadi RM40. Siapa mau barang free? Weh, jangan sebut free. Jangan sebut hadiah. Sorry TikTok. Siapa mau hadiah? Sebab tu saya bila saya buka beg kuning tu, saya buka seminit, paling panjang seminit. Lepas tu saya dulu tak tahu. Dulu live buka ni buka sekejap. Apa nak tunggu Grab Penang. Grab Penang ada lagi tak? Grab Penang. DM tu ya saya. Apa dia? PM Pak Yus kalau nak apa nak tahu butiran ke? PM Grab Penang. Alah beli je lah RM67 tu. Ya, okey je. Orang Malaysia jangan bimbang Cik Salma. Tu bukan pasal RM10 tu boleh beli dua. Kalau harga RM40 boleh beli dua. Assalamualaikum Kak Zarina. Waalaikumsalam. Pak Yus. Ya. Kalau dia bagi diskaun dalam S tu, esok Pak Yus terjejas sikit. Oh ya ke? Ya, beringat-ingatlah tak apalah. Jangan direct terus. Dia macam ni lah. Saya okey, saya nak promote je sebenarnya. Ya. Pasal kebetulan kami dah biasa dah buat. Sebab apa? Saya ni macam ni, dulu awal-awal dulu, saya yang first, bukan first apa, dekat TikTok yang boleh saya buat ni balik. Saya banyak buat kes drug, kes pemulihan dada. Sabun saya tak promote tu sebab saya fokus drug lah. Hari tu, masa 2022 tu, masa tu saya ada view 50. Saya rasa ramai 50. Masa tu bukan politik tau. Lepas tu kata, ramai duduk dalam ni, aku nak bagi apa kat Saya ikon baru kat ni. Saya nak bagi apa kat hampa Hampa nak ada produk saya sabun. Dia pun kata nak. Kalau hampa nak apa screenshot. Saya tunjuk gambar screenshot. Lepas tu saya post. Saya post kat dia. Bagi saja ya. Bila post tu. Lepas tu yang kat Shiba tu. Yang ada masalah khusus kan. Dia punya testimoni tu. Lepas tu rasa macam bersalah pula. Kita tak bagi tahu kat orang ramai orang sakit kan. Lepas tu, mulalah buat packing apa ni, buat ni balik. Tapi tak berapa nak excited sangat. Itu tengok putih pun semua. Dia pun gila duk jual kat TikTok kata. Asal boleh ni buat kat TikTok ni. Itu yang belajar buat kat TikTok tu. Kalau tidak, ni kita buat sale secara tradisional lah.
Betul Pak Yus. Kalau kau buat kat TikTok, okey, selamat semua. Saya buat tu. Pasal kami dah kenal dekat 20,000. Dekat 20,000 kot Pak Yus. Cuma. Kak Zarina. Jual melalui Shopee, dia bagi diskaun lah. Dia bagi harga murah. Shopee memanglah. Shopee Lazada. Cuma kuning memang masuk situ. yang tidak melalui TikTok, yang direct dengan saya, yang beli borong tu, hak beli borong, saya kata nak buat macam mana nak bagi ni. Okey. Yang ambil ni 2 dozen saya bagi 1,499 bersama dengan percuma sabun kecil. Maksudnya sabun kecil tu dia utuh 100%, daripada sini pun dia dapat lagi. Jadi hak yang saya bagi kat TikTok tu saya bagi direct kat dia. Faham tak? Faham. So sabun kecil saya tak jual, saya bagi saja. Dengan syarat dia beli sabun besar, sabun kecil dapat sekali. Oh iyalah, itu boleh untung lah di situ. Oh, sangat untung. Jadi memudahkan, sebab kan dia orang buat payment dulu. Bila dia buat payment dulu, mestilah kena ada kelebihan untuk dia. Tapi syarat dia ambil 2 dozen, dapat 24 ketui yang kecil, dapat 24 ketui yang besar. Saya tengok kat situ. Okey, nanti kita. Jadi bila dia dapat hak yang dia kena bagi kat TikTok, saya direct bagi kat dia. Clear. Betul. Tu. Nanti kita cuba promote tengok. Yang sistem ni saya buat ni baru seorang ambil. No. Dan beli. Okey, Jamil. Dan beli. Terima kasih Tuan Jamil. Thank you. Assalamualaikum. Semoga berkongsi rezeki. Amin. RM200. Ya. Sabun ni insya-Allah. 3,200. Yes. Cik Salma boleh daftar sebagai ahli lah kan? Cik Salma ni, saya minang dia. Bertahun-tahun Kak Zarina, saya dengan Pak Yus ni dah bertahun dah. 2 tahun lebih rasanya, ke 3 tahun dah. Saya minang dia lama dah. Dia act dengan saya. Mana dah. Yalah. Pak Yus jarang nak bercerita pasal sabun. Kan Pak Yu dah abang, dia tak mau promote sangat dia. Dia nak cerita Pak Dadah je. Bila saya masuk, ni recording. Saya tadi saja saya tak mau. Ni first time saya naik box dia ni. Sebab itu pun sebab dia respon saya punya saya punya chat Pashkat. Kalau dia tak respon, saya tak save lah. Masa yalah, itu pun dah cakap dah 2-3 hari ni ada isu panas. Bukan sebab dia recording live. Dia tak ada pun kat situ. Ada. Cik Salma tahu rahsia saya lah. Okey. Kemudian sabun ni. Sampai masa rezeki nak jadi rezeki. Memang saya nak sabun ni ada orang yang boleh sebat. Saya tak sebat. Saya tak sebat nak jual. Saya nak kena buat DRT. Pemulihan dada. Memang nanti kan kalau siapa beli dengan saya, kalau orang sini tak apalah, orang sini lah kan. Orang Malaysia nak cuba-cuba beli barang overseas walaupun dia punya produk di Malaysia, saya akan bagi barang dari Australia. Customer kat Australia dah ada barang yang tak ada. Betul? Satu lagi, sekarang saya dapat postage murah. 1 kilo $10. Maksudnya dalam RM30 sahaja postage daripada Australia. So murah. Sebab sekarang saya pun dah ada jual-jual barang sikit kan. Boleh pakai benda tu lah. Ni rupa sabun marjan. Oh, dia memang sabun saja Pak Yus jual, no, yang makan hak lain tak ada, no. Hak lain tak tunjuk. Ada tapi tak tunjuk. Saya tadi dia tunjuk, saya kata jangan tunjuk. Sekali kan Pak Yus beli sabun papaya, dia buat buah brand dia. Tak, masa saya live. Dia promote dia. Masa saya live kan saya tunjuk saya buat sabun. Kan masa saya live duduk packing sabun, tunjuk buat sabun tu, dia kata buat apa sabun? Lah masa tengah packing pun berlambak kau duk beli sabun. Packing. Flyer ada kan semua, kertas apa semua ada kan Pak Yus? Flyers. Tak ada lah. Pakai flyer Cik online. Salmah naik tengok, ada 4 dah terjual. Nampak Pak Yus, commission. Commission buka beg kuning kan nak commission. Alah, komisen bagilah sabun seketui testing.
Nanti sampai lah tu. Banyak kali dah nak bagi. Saya awak tak tahu. Kau banyak kali lah kau WhatsApp hari tu, kau tanya hari tu tak ada jawapan apa ni nak try pula dalam beg kuning tengok. Kau dah WhatsApp saya lah. masa awal hari tu lagi. Tapi tak dapat. Nombor mana? Pasal nombor tak tahu lah kau pasal anak saudara ada yang kulit ni kan, yang apa nama orang panggil? Dia gatal-gatal kan. Tapi tak dapat tu yang tadi suruh buka beg kuning tu. Okay, try beli tengok. Tunggu tengok 2-3 hari ni. Yang post ni admin yang post tadi. Admin akan buat. Oh. Okeylah, sekarang ni kalau kita beli tu, kita boleh buat percubaan nak cari Pak Si Sobri. Dia dah beli dah, dia pakai dah, tak boleh buat muka dia. Tinggal lagi pendek, dia tetap pendek lah. Tak dia tak tinggi tinggi. lah. Tak tinggi. Tapi pernah tengok apa nama Pak Cik Sobri pernah tengok ada depan depan. Biasa kami pergi rumah Mi tu. Kami ada perjumpaan di rumah Mi tu. Misau dah pakai dah. Misal orang tu tengok muka dia memanglah teruk juga. Tapi sekarang ni tengok okey kat lah. Oh, handsome Dia tu. Muka tak berubah. Tinggal lagi nampak cerah lah. Cerah, nampak dia punya ni lebih ni lah. Smart. Pasal kami biasa jumpa berdepan semua dengan Pak Cik Sobri, dengan Kumat apa semua tu. Kumat saya tak tahu apa masalah dia. Jumpa dia pun tak banyak kata nak ni ke apa. Tapi Kumat bagus tak? Kalau kita suruh buat apa pun dia akan beli. Tinggal lagi dia tak ada istiqamah tu. Dia macam ni. Dia pakai sekali dua dia tak tepi lah. Ni apa. Ni puan. Dengan ni. Saya duk fikir. Kalau orang kata nak makan ubat. Nak makan jamu. Nak makan apa. Kadang-kadang ni makan. Kadang-kadang dia tak makan. Betul tak? Betul. Iyalah. Betul. Tapi mandi. Wajib dia mandi. Sehari kurang-kurang 2 kali. Ya, okay, betul. bila dengan cara dia mandi, dia boleh buat treatment. Restore badan dia dengan menggunakan sabun. Ini treatment yang paling praktikal. Sabun. Macam mana Cik Sama? Kau nak cuba tengok untuk orang sedung ni. Pasal di sini banyak tau orang sedung. Orang nak cari ubat orang sedung. Mandi ya? Pakai sabun panjang dah. Pak Yus, kita pakai dia, kita tak perlu orang tak panggil, tak perlu tahap lah. Kita terus sabun, terus basuh je. Tahap. Ataupun kita kena... Tahap sat baru buntung. Kan kita mandi tu kita ambil masa. Kita ambil masa dulu. Dalam berapa minit kan. Dah kita gosok ambil masa lama tu pun dah kira tahap dah. Lepas tu bila tanya ni teruk ni. Tanya dia berapa minit dia tahap. Tu dah kau dah dengar lah dari tadi sebelum subuh lagi tu. Dah tengok. Lepas tu yang tanya abang resedung tu. Pasal resedung memang teruk. Bila? Cumi pun nak cuba ke cumi? InsyaAllah saya dah order. Cuma tak ada rezeki sampai lagi. Cumi order bila? Hari tu lah. Itulah Pak Yus. Order banyak yang tak dapat tu. Dapat tu. Hak Cumi order saya tak tahu. Hak yang saya hantar kat Cumi dia pula tak ada kat alamat tu. Tu lah, tahu. Tak tahu lah pasal apa. Alamat tak ada. Kemungkinan dia patah balik kita tukar alamat, no? Saya tak tukar alamat tapi... Tu yang saya tak ni tu. Sebab tak sampai kan. Tak tahu apa masalah dia. Nanti Moki saya dekat Sabah pun sampai. bagi alamat rumah. Yalah, tak ada rezeki lagi tu. Tak apalah, kita cubalah tengok. Tengok cara lain kan, insyaAllah. Dia macam tu, rezeki Nanti dia memang gitu. saya bagi alamat rumah. InsyaAllah. Cumi, sebenarnya Cumi ada penyakit apa? Kalau tak boleh cakap tak apa, tak kisah. Autoimmune. Dia attack badan kita, sel badan kita. Dari kecil ke atau baru? Baru. SLE. System Lupus Erythematosus. Aku punya tak nak bagi tahu lah.
tahulah dia Alah, yang dia tu dia tak ada dia ada perubahan di badan kita. yang sikit. Dah. Puteri dia ada perubahan di bentuk badan kita, no? Bukan. Dia macam mana cakap? Dia imun badan kita berlawan dengan imun kita balik. Betul. Oh. Dia attack mana-mana dia nak attack. Dia macam demam berlawan dengan demam macam tu. Betul. Kalau kita makan kalau kita sakit Panadol, kena lawan dengan Panadol juga. Macam tu lah. Dia tak boleh lawan dengan benda lain. Macam tu lah contoh dia. Manusia lawan dengan manusia. Macam tu. Yalah, tak apalah. Semua tu pemberian Allah belaka. Betul. Ini bukan sebab sakit tu dia jadi macam ni. Sebab kesan ubat. Betul. Saya stop ubat jadi Saya dah macam perasaan yang tu. Yang kata kesan ubat tu saya dah ada perasaan dah. Tu yang ini. saya stop ubat jadi macam ni. Duk, alam dia tu bunyi ke tu? Alam dia bunyi. Tapi tengok Moki punya excited. Jangan kata saya yang over. Dia yang over. Dia macam ni ya. Alhamdulillah. Selesai satu. Yalah, apa tu? Nampak kesan dia, no? Cepat. Okay. Dia punya cepat sampai saya sidai dulu. Kalau saya layan dulu, sebab buat bagi orang macam tak logik. Orang anggap macam, tak logik lah. Cepat sangat. Yalah, dalam masa sehari dua tu kadang-kadang orang tak boleh terima. Tak boleh terima. Tapi kita yang biasa, benda tu orang yang alami je boleh cerita. Betul. Sebab kita tak pakai steroid, tak pakai benda-benda yang macam tu kan. Kita pakai barang alami. Saya pewangi saya tak pakai. Saya kena makan steroid setahun. Tu antara sebab tu. Tu lah. Bila dia terlampau bergantung dengan steroid, dia punya imun dia, antibody dia dah lemah. Lemah, sangat-sangat lemah. Betul. Alasan ambil steroid sebab apa? Sebab sakit kepala, saya teruk. Itu dah level ambil macam Dr. Salma. Cik Salma. Tu macam dia ambil ubat tahan sakit lah. Terima kasih Pak Yu. Sama-sama. Terima kasih ni. Awak barang sampai ke apa? Apa yang terima kasih? Kebergantungan kepada steroid untuk menafikan sakit tu. Itu efek yang berlaku sekarang. Okay. Saya stop, doktor suruh, lepas tu je jadi. Mana nak tahu nak jadi rezeki Allah lagi Sumi pakai-pakai di kepala tahap tengok tak lega apa nak. Ni, apa Moki dulu bercakap lebih kurang macam Jumi. Rasa macam benda tak keluar mah. Dia cakap macam tersekat-sekat. Moki. Betul lagi? Dia sebab apa? Efek drug. Efek daripada drug. Aku makan. Tak, pada. Bila ada. Dia jadi macam lidah. Macam lidah keras sikit tu, no? Betul. Dia lanjut. Orang kata macam minum air ketum. Saya sebut tadi kan, benda yang direct orang kata apa? Macam drug addict. Macam drug addict lah. Drug addict bercakap macam mana? Macam Cumi lah. Faham tak? Hari tu. Tak apa Cumi try tengok Cumi mana nak tahu. Moki hari tu macam tu lah. Saya faham. Saya faham isu dia memang dia kata dia dah berhenti. Tetapi pengaruh masih ada. Betul. Macam Cumi ni, kalau ubat dia ambil steroid rasanya ni. Dah, dia beritahu dah. Betul, steroid setahun.
Jadi banyak dadak kan no? Tak ada beza pun. Maksudnya Moki tu tak ada beza pun dengan Cumi problem dia. Jadi bulat. Muka jadi bulat. Ya, moon face. Betul. Saya susah nak maintain balik. Dia panggil moon face sebab steroid lah. Okay. Tapi saya puasa banyak. Sebab tu dia macam dia tak efek sangat. Sebab tu saya pesan semua yang duk ada ni, jangan terlalu bergantung. Untuk satu time, yes. Bergantung, cari solusi. Doktor? Okey. Itu Cumi yang itu bergantung. Bila bergantung dengan steroid. Enak kan? Sebab saya tak tahan sangat. Ya nak kata. Dia macam sakit kepala tu tak boleh tahan. Migraine lah, sakit sangat. Saya memang ada migraine pada kecil. Jadi teruklah sikit. Betul lah kesan ubat tu Cumi-Cumi. Cubalah tengok nanti ada rezeki Allah nak bagi juga ke. InsyaAllah. Cumi muda. Kahwin. Ubat dia kahwin. Apa dia? Ubat dia kahwin. Supaya boleh bercampur. Tak betul ni sebab autoimmune dia bercampur dengan imun yang lain. Ya. Ramai cakap macam tu. InsyaAllah. Bercampur hormon. Soalan ni nak kahwin dengan siapa? Tak tahu. Dia ada boyfriend lah. Pejamkan mata. Cumi ada boyfriend lah. Cumi ada rezeki, ada insyaAllah. Cumi ada boyfriend, dia tak ada husband lagi. Boyfriend. Sebab tu suruh kahwin. Kalau dia ada husband, saya tak suruh dah dia kahwin. Kahwin cepat. Amin. Bayus orang yang nasihat orang pun sama je. Dah. Hai, kita tak tahu. Ke depan macam mana? Tak tahu ke. Mana datang minggu depan ke. Bulan depan ke. Doa-doa lah. Kak tahu dia dah. Kak dah bagi dah. Betul rokok ni. Dah. Sekali-sekala kena speak juga. Pejamkan mata Maya. Pejam Maya. Geli lah. Tengok tu. Allahu Akbar. Kak yang baru masuk ni dah beli ke belum? Sabun Moki. marjan. Ada lagi Moki tu. Buka je kamera kau tu. Okey, Cik Salma dia boleh promote. Kita tengok harga jualan dia macam mana. Siapa hak baru masuk tu? Moki pergi toilet kot. Dia kena ada Moki nak tunjuk bawah. Testimoni dia. Okey lah. 4 dah terjual. Hari pertama kerja ni baru induction ni. Banggalah. Baru induction. Belum bekerja lagi. Sana apa nama dekat Australia? Platform apa berniaga online? Kalau yang macam tu kita panggil shop now. Tapi jarang lah orang buat. Tak sure lah. Saya pun tak pernah beli barang-barang kat sini. Sebab dia orang buat promote macam ni juga. Dia orang jual macam Malaysia sama. Tapi saya tak pernah tanya nak beli kat mana apa semua. Tak pernah. Tapi nak bagi tahu, culture Malaysia ni berbanding dunia lain, gaya dia punya membeli belah dia tu sangat enjoy dekat sini. Betul. Kalau dekat contoh kalau dekat sini, katalah saya jual sabun ni, banyak cerita. Nanti counsel dia akan tanya dia apa dia ni, daripada mana ni, ingredient dia apa. So kalau nak jual benda-benda macam ni, kita jual antara kawan-kawan macam tu je. Dekat macam contoh kat Facebook, boleh lah. Dekat ni kan. Dekat selain daripada sini. Kalau sini orang luar banyak kan. Kalau dekat tempat lain tu, memang kawan kita, circle kita je. Macam saya duk buat sebelum ni, daripada 2015. Saya buat secara traditional online. Traditional online ni orang dapat nombor WhatsApp kita. Daripada DM macam tu. Cara macam tu. Okay, ini first time dekat TikTok ni saya buat affiliate ni. Ni first time.
Saya buat dekat Shopee pun saya tak reti. Sebenarnya saya tak reti. Sebab tu saya kira macam saya tak promote, saya tak apa, saya letak supaya orang dapat linknya. Sebab produk ni bukan Okey, Pak Yus buat affiliate kan? Okey. Saya akan jadi, ada dah boleh buat. Saya akan jadi orang yang pertama. Ada Pak Yus ada orang bawah berapa orang dah? Ya, ramai juga tapi nya tak function sangat lah. Sebab benda tu. Okey. Saya akan jadi orang pertama yang akan function. Putri buat affiliate ya. Sebab. Kalau nak beli dekat Pak Yus harga murah, nak beli kat saya harga mahal tapi dapat barang Australia. Saya post. Mungkin dapat pinggan korel ke kan? Mahal tu. Mungkin kan dapat periuk belanga yang berlambak dalam bonet kereta mak saya tu tak berguna-guna. Macam TikTok Shop, macam contoh dia. Ni semua affiliate tak ada produk. Semua produk akan keluar daripada saya. Jadi betul memang macam tu kan? Dia memang macam tu. Saya yang terjangkit. Jadinya you cuma dapat platform. Sebab tu saya bagi tau. Satu ketui ni RM9.40. 44 sen. Seketui sabun. Okey, Nurul Huda. Siapa yang baru masuk, cuba komen saya. Saya nak terangkan balik lagi sekali ni. Apa ni yang tahu nama saya ni? Sabun marjan. Sabun marjan ni nanti Pak Yus terangkan Pak Yus terangkan dulu sabun marjan ni untuk apa kegunaan. Lepas tak relax lu. Relax lu. Okey, relax lu. Bos cakap relax lu sebab dia bukan sebenarnya dia bukannya nak jual sabun, dia jual benda lain tapi sabun ni seiring lah untuk membantu rakyat Malaysia je. Ya, kita bantu. Tapi saya nak bagi tahu. Saya cuma nak ada orang yang boleh berceloteh pasal sabun ni supaya saya tak payah bercakap. Sebab saya nak cakap benda lain. Pak Yus, sekarang Saya nak. Bila dah orang duk bercakap, orang duk buat live cerita sabun pun semua, saya nak buat bab drug. Saya buat yang lain. Itu yang saya tak on dulu sabun ni, bukan tak on, ada cumanya tak promote. Sama perasan, dia baru ni, sebelum ni saya kan promote sabun, tiba-tiba saya diam, saya cerita bab DRT kan. Betul tak? Saya cerita bab DRT sebab itu memang kerja. Tak bersungguh. Kerja saya ni bab drug. Jadi tak melahirkan lagi orang yang akan bercakap pasal sabun marjan ni. So saya kena datang balik kat sini. On balik. Tapi yang berlaku ni, contoh macam berlaku, Moki. Bila dia dah pakai-pakai, dia dah excited, dia dah mengupur. Bila on live, inilah jadi talk about sabun marjan. Bila talk sabun marjan, dia berlaku bila jadi macam ni lah. Bila ada testimoni sekian, ada cerita, excited dia macam mana, dah berapa tahun dia pakai topeng, muka sendiri pun tak sanggup nak tengok. Kalau dibuka kamera dekat TikTok, kena violation. Betul Moki kan? Sampai kena violation. TikTok pun tak sanggup. Kau rasa? Dah tengok muka dia macam mana? Lah buka-buka tengok kamera. Aku berasap tadi. Dia buka kamera. Aku tengok di kamera dia, apa benda yang menakutkan, aku pula tanya. Tahu mana yang menakutkan? Dia kata, tak Pak Yus, dulu muka aku hancur. Muka berlubang-lubang Oi, bukan takap berlubang. Berkeping-keping. Bukan setakap berlubang. Ini, carilah tempat ada lampu sikit, baru nampak. Ni lampu di atas. Sayang tak ada gambar sebelum ni Pak Yus. Dia tak sanggup buka. Dia tak sanggup di gambar tu. Dia tak sanggup tengok. Sama turun. Okey geng. Dia dah kerja lah tu. Yang mana nak. Okey. Cuba tengok. Saya dah pin. Hampa dapat harga berapa? Tapi saya cadangkan hampa ambil yang ni Sebab apa? Yang kecil tu jangan beli. Yang kecil tu boleh dapat saja. Dengan cara beli yang ni, auto dapat yang kecil. Ni macam sebelah kecil sebelah ni. Alright. Untuk penyakit apa? Ya Allah. Moki?
Dia punya ni tak boleh pakai, dia kena pakai topeng. Bertahun-tahun pakai topeng. Baru malam tadi buka kamera. Nanti Puan Nurul boleh DM saya. Ambil nombor Wasabi, screenshot live kita ni. Screenshot live kita. Wasabi saya dapat. Sabun kecil tu free. Dengan pembelian sabun besar. Alhamdulillah. Terjatuh. Terjatuh. Naik balik. Okey. Eczema pun ada, restung pun ada. Jerawat pun ada. Perut pun ada. Itu je. Sebahagian lah. Tapi kau cepat lebih lah. Pakai topeng. Pakai topeng. Kau ingat Cik Sama turun. Jatuh kan turun? Jatuh, ada call. Oh, ada call. Dia semua yang positif kemungkinan yang masalah boleh. penyakit Boleh. kurang ada. Sebab aku test dengan kulit aku sendiri yang paling sensitif. Dia punya efek dia 2 hari je. Ini bukan overclaim. Ni aku memang tadi pun aku baru lepas guna. Dah day 3 kot. Day 3. Hari ketiga. Cuba Kak Nurul. Buat price pula, buat price. Tak payah pada price Cik Sama, Cik tak Salman. payah. Tak payah nak pada price, aku tak okey. Tak, bukanlah orang nak bagi hadiah Pak Yus. Kacau Cik Salman ni. Dia gaduh nak jual rumah. Dia orang bayar full juga kat dekat Pak Yus. Yeah. Nanti return masa nak hantar sabun tu return. Tak apa, saya dah bagi dah RM27.9. Free. Sorry sebab token tak kasih lah. Dah, saya tahu dia Cik Sama, dia nak top up untuk korang. Weh, kau tahu tak, kalau Cik Sama top up untuk korang, dia dah beli aku tau. Sekali kalau dia ajak aku kahwin, aku nak kahwin dengan dia. Tak masalah. Cuba Kak Nurul tengok, bagilah saya bayar zakat untuk orang Malaysia. Contoh. Tu contoh. Cuba Kak Nurul sudah check dekat beg kuning Pak Yus, harga dia berapa? Cuba cek. Untuk sekarang jalan, untuk masa sekarang. Ni sahaja, hari saya duduk di box sahaja. Beg kuning tak ada pula. RM67.9 guys. Dapat ini free. Jangan sebut. Hadiah. Jangan sebut. Dapat saja. Tu. Dapat saja. Sebab tu masa saya nak bagi tu, saya nak sebut perkataan tu sebelum saya buka beg kuning. Lepas saya habis sebut apa semua, baru saya on beg kuning, pak. Baru dia pun nampak. Ambil cepat, gerak je cepat. Oh, sensitif apa nama dia punya ni? Beg kuning ni. Sensitif. Cuba Pak Is besarkan skrin. Tak besar apa lagi. Besar dah skrin dia. Besar lah tu, sampai nampak mata hidung lah. Besar dah skrin dia Oh, tu. di kepala tu masih ada lagi. Okay. So, grab terus, buat payment, you dapat macam tu. You dapat yang kecil dan besar. Auto. Jangan beli yang kecil. Yang kecil tu boleh dapat saja. Dapat saja. Tak sebut perkataan tu, faham? Yang kecil boleh dapat saja dengan ambil sabun yang besar. AI baca. Yes. So, screenshot live kita ni, screenshot. Lepas screenshot tu, kena hantar Wasabi. Tunjuk gambar bukti yang you memang ada tengok live ni. Itu bukti dia. Okey, baik. Apa kelebihan dia? Untuk pengetahuan, TikTok, dia tak bagi you all punya data kat saya. Saya tak dapat data you. Kecuali you Wasabi saya.
Oh. Jadi Untuk hari ni sebab saya akan ambil produk ni juga, so saya akan bayar dekat Pak Yu, so saya akan bayar untuk you all. Saya akan deduct RM3 daripada setiap pembelian. Aduh, tak apa terus. Ni beli terus lah sekotak mai. beli terus lah. Saya taklah sekaya tu. Sikit-sikit lah belanja, sikit-sikit seorang sikit. Ya Beli terus hantar kat kau mai terus. Jadi 2 kotak dah dapat. Fenomena. Kak Nurul kalau beli hari ni sebab saya ada dekat box RM67 9 kupang, dapat yang besar, dapat yang kecil dan dapat deduct RM3. So bayar RM2 9 kupang lah kan, RM3. So akan dapat balik masa nanti Pak Yus post barang. So Kak cuma bayar RM65 saja untuk 2 sabun tu. Nak juga bayar. Busy, pergi dekat beg kuning, bayar, lepas tu screenshot, hantar dekat Pak Yus. Bukti sebab tengok dekat live. COD pun ada kan Pak Yus? Apa dia? Saya tak buka COD. Awak ada saya buka COD ke? Oh, kalau itu kau kena beli lain. Awak dah buka tadi? Ada tadi kat tekan Kalau ada ada COD. saya tak tutup lah tu. Saya tak tutup lah tu. Kat tekan ada COD. Kalau ada untung lah. Oh, tadi kau Saya lupa tutup lah tu. Ada setengah orang minta kat saya. Saya buka secara personal. Tapi kalau tengok terbuka tu maknanya saya tak tutup kan. Tak apalah kira-kira. masa kau tadi ada COD. Lagi beberapa minit saya nak turun, so tak dapat walaupun sikit RM3 tu walaupun sikit, tapi macam best lah juga Macam kan best dapat. Cepatlah Mizi beli, Kak Nurul beli. Belilah 2, dapat 2 dapat lagi banyak dapat 2 sabun, dapat 2 yang Pak Yus kasih tu. Putri nak ambil untuk buat pergi sana. Buat macam saya cakap tadi ni. Yang mana? Pak Yus cakap yang mana? Banyak ni. Ambil yang besar tu. Yelah. Dapat sekali kecil tu. Lepas tu dekat sana you dah ratu lah kat sana, ratu sabun. Saya jual-jual macam ni tak minat sangat orang kenal saya. Yalah, jual dekat secara normal kan. Tradisional lah. Bisik-bisik. Saya kan pemalu orangnya. Iyalah sangat. Iyalah. Bila rakam partner pula. Cuba jual. Putri. Dah gerak dah. Carilah kawan belah sini suruh dia tolong jual. Gerak dah. Gerak dah. Buat bisnes dengan dia. Allah Akbar. Okey. Kakak duduk mana tadi? Kak Zainab? Kau pun nak try cuba kau. Sekarang kan Kulim. Oh. Kawasan Pakcik Sobri kat lah. Tengok dia tengah jalan cycle nak pergi ni. rumah Su'ib tu lah. Su'ib dari Kuala Luri. Awak. Pakai nama apa Pak Yus? Pak Yus dah cakap lawak. Aja? Aku tu Pak Tam pakai nama Syurik Umar, Pak Tam yang sebut Pak Yus dah sebut lawak. Orang lain sebut biasa. Syuib dulu kan? Bego mata. Kak Nurul dah beli ke Tapi belum? orang kat belah tu memang dah lebar-lebar. Pak Yus Patutlah. buat promote habis yang kecil dah tak dapat dah tahu hadiah tu. Kalau habis hak kecil tu yang harga habis promotion hak kecil harga dia RM27 9 kupang. Tapi sekarang Pak Yus bagi sebagai hadiah. Yang besar tu harga dia RM67. Dapat saja. Dapat saja. Kalau tak lepas habis promote ni dapat sabun tu satu je tu RM67 9 kupang. Tak ada pembelian, tak ada hadiah. Idea yang bagi dah sabun free ni, sabun percuma ni saya dah tutup beg kuning, boleh cakap bang. Idea yang bagi sabun percuma siapa dia? Tu anak bongsu dia. Anak bongsu bagi idea. Kita buatlah sabun tu, orang beli sabun besar tu bagi percuma sabun kecil. Bagus juga budak bongsu ni pun. Bagi idea. Tu yang saya buat. Tapi yang mesin yang
pembicik tu jadi pula Pais yang hari tu. Ha? Yang Pais duk tekan apa sabun tu. Ha. Jadi pula kan. Kemat pula. Yang tu yang kecil tak ada masalah. Yang besar ni. Yang besar sebab acuan dia. Acuan ni dia. Terima kasih Nurul. Terima kasih yang baik, thank you. Acuan ni. Okay, screenshot Kak Nurul, screenshot live ni. Ada gambar Cik Salma yang cantik ni. Nanti kita akan bagi deduction lah, kita buat rebate. Terima kasih. Pasal dia gemuk. Bagus je Cik Salma. Saya rasa macam yakin diri. Nampak tak dia punya gemuk? Ni, melengkung. Ha. Acuan yang saya dapat tu daripada TikTok, dia saiz dia besar. Ha. Jadi saya nak masuk dalam kotak ni tak boleh. Berat dia lebih daripada 100 gram. 115, Saya nak beli tapi 110. kena drive. Okey Kak Saren, saya kenal Kak Saren. Okey, nanti bila Kak Saren dah beli, Kak Saren mesej saya cakap dah beli. Maksudnya okey. Maksudnya Kak Saren kalau ataupun nak screenshot live ni pun tak apa. Nanti beli macam biasa je. Saya terpaksa ketuk tau. Ni ketuk. Nak masuk dalam kotak ketuk. Tak. Sekarang ni puteri jurujual ni kah sekarang ni? Puteri, diam aku dah grad. Aku baru first day ni kerja dapat Yus. Jadilah manusia bermanfaat kepada manusia lain, Kumat. Kau dengar aku, Mat? Dengar tu Kumat. Kumat, Kumat orang ragu kat aku tau. Kumat. Hang kena hang kena tanggung jawab. Kumat Punya pakai pasal. sabun tu nanti saya. Kumat ni kena belecak dekat Kumat. Hang punya pasal orang ragui aku. Pasal? Pasal apa? Pasal apa Kumat? Macam ni kata kawan Pak Yu sabun. Pasal apa Kumat? Kau tahu tak? Kau kena bertanggungjawab sebagai kawan. Pasal apa hang kawan aku hang tak pakai sabun aku? Kejap lagi saya beli. Okey, beli. Fighter Marjan Kumat. Baru fighter. Pak Yus, Kumat beli. Beli dah satu. So berapa dah? 2, 3, 4, 5, 6. 6 dah jualan sini. Tolong saya 4 lagi. Tolong. 4 lagi. Saya dapat jual 10. Pak Yus jadikan saya dealer. Tolong beli 4 lagi. Pak Yus bomo tu tipu lah. Suka hati kau lah. Aku pernah letih lah. Ni pun dah kena tipu dengan aku. Sama macam awak lah Julia. Nama Khairudin letak nama Julia. Tak. Muka tipu lah lah. Ni hak sebelah ni baru lepas kena tipu dengan aku. Kena tipu lah ni muka macam ni. Pak Yus tipu sebab Pak Yus cakap dekat Moki sabun ni akan mungkin dalam 1 minggu kau akan rasa perubahan. Pak Yus tipu. Padahal 2 hari dah rasa dah nampak perubahan dah. Aku ingat Pak Yus santau aku. Buru dah tu. Gurau je. Tapi Aku beli tutup 10 ni. Boleh baby boleh pakai. Yes, dia baby macam boleh pakai. ni. Marjan tidak Sambung je menyebutkan kot. apa-apa. Yang penting korang ikhtiar untuk berupa korang. Kalau korang tak ikhtiar, Saya nak Saya nak share tips sikit boleh ke Pak Yus? Okey, Saya silakan. tahu Pak Yus okey tapi saya cuma nak share tips untuk sabun ni tidak cepat cair. Kan besar sabun tu, potong 4 ataupun potong 4, potong kecil-kecil lah sikit. Yang lain simpan, pakai yang kita potong tu dulu satu bahagian. So dia taklah kembang kena air. Pak Yu orang tanya, baby boleh pakai tak? Boleh pakai. Baby boleh. Sebab dia pH 8 akal lain. Nampak tak bekerja keras ni? 4 orang lagi. Saya nak jadi dealer Pak Yus. 4 orang lagi guys. 4 orang lagi. Go. Kumat ambil 4. Go guys. Dah macam nak lawan PK Pak Yus. Ambil Kumat. 4 lagi guys BTC. Betul. Ambil apa? Rugi tak beli guys. Kumat. Sabun geng. Sabun marjan. Pak Yu jual apa dia tanya sabun marjan. Boleh no jual sambil buka kotak tu. Kat tepi
Ni kalau cari Cik Salmah tak ada dah dekat room Kumat, dekat room Pak Yus pula. No, take ke tepi. Go. Yeah, next. Go. Dah beli. Buat payment screenshot aja. Ada orang beli baru tu. Dua lagi guys, dua lagi. Come on, go guys, go. Sampai dah Kumat. Kumat sampai dah lah. Baru sampai, baru nak buka. Baru Dah jadi baru game. balik. Teng tinggal live. Kumat, beli baju kan. Kadang-kadang pakai baju tu kalau muka tak handsome pun dia tak handsome. Cuba pakai sabun ni. Bila dah pakai sabun ni, pakai baju tu. Tambah handsome Kumat. Bertambah handsome. Kami tu dah kering. Kumat cerasa. Kami tu lah tu dia nak beli dah. Baju dah Kumat elok dah. mesti Baju beli elok punya. baju tu. Tapi bila Kumat pakai, dia kadang-kadang tak matching tau. Handsome dari belakang bila depan lah. Tak handsome-nya. So pakai sabun ni Kumat. Saya jual tu. Tu saya tak jual tu. Cik Salmah yang berniaga. Ada payah tu. Payah tu. Pak Yu. Untung Pak Yu dapat orang macam ni bebel kuat. Memang dia kena macam tu. Hari ni dah 6 dah weh jualan. Dah 7 dah apa? 7 dah apa? 7. Lekat-lekat Tujuh 3 lah. lagi. Tak termasuk Kak Saren tadi. Kak Saren tadi nak beli tapi Belilah dia Kumat. sebab dia tengah dressing. Dah. Dan order. Okay, Brofik, screenshot live ni. Nanti masa mesej Pak, lepas tu WhatsApp Pak Yus Okay. Geng, auto Yang ni dapat saja tak payah bayar. Ni tak payah bayar. Bayar yang ni lah. Siapa dia ambil yang ni rugilah. Sebab yang ni sepatutnya dapat saja. Terima kasih yang beli. Thank you. Pak Yu tak boleh tunjuk kecil dengan besar tak sekali tak boleh ke? Kecil dengan besar tak sekali tunjuk. Boleh. Sajalah Baru nak mereka bagi. nampak beza. Saja bagi geram. Saja bagi mereka geram. Dah ada orang beli dah. Nampak? Kalau habis yang atas tu, yang harga kecil kat atas tu, harga dia RM27.9. Tapi Pak Yus bagi saja untuk promosi ni. Habis harga di bawah tu RM67.9. Beli yang tu saja. Tapi untuk kali ni promosi Pak Yus bagi hak besar tu RM67.9. Dapat lagi hadiah yang di atas RM27.9. Kalau beli hari ni dapat lagi tidak RM3 percuma. Terus Ada untung. orang Ni, beli ni untung 27. Beli ni untung RM67.9 RM30 untung. Pak Yus hari ni. Hari ni untung RM30. Sudah untung. Beli sudah untung Baru beli untung. Kenapa saya beli RM72? Order RM27. Saya nak beli kat tuan. Kumat aku tak nampak dan order ni Kumat. Dah order belum? Memanglah harga dia RM67. Memanglah harga dia RM67.9. Tapi kenapa aku jadi 72? Ada post. Pang ada hutang. Hang hutang TikTok tak payah. Lepas didam Kalau lah. otak. Sia-sia gaya Kumat. Kumat hang baru sampai rosak Kumat tak pergi balik Kuala Lumpur balik kot. Pandai menega Cik Salmah ni. Apa tahu Cik Salmah tu berapa? Oh dia. Teruskan buat payment. Pak Buat Yu, payment kenapa terus. saya 72 ni? Betul lah tu. Sekali ngepost lah tu. Aduh, sekali ngapus. Aku macam mana? Hang tak dapat offer post dekat TikTok. Malang nasibmu Kumat. Pak Yu, saya direct call. Terima kasih Cik Salmah. Follow. Mana nak cari ni tukang. Memang Cik Salmah sesuai. Aku tak tahulah Kak Solia esok lagu mana. Hari ni bertahun. Bukanlah saya kata Pak Yus tak ada sale. Bukan. Maksud saya tak pernah berniaga. Tolong Pak Yus berniaga hari ni. Hari ni saya baru naik sembang-sembang. Dah terjual 8 dah ni. Macam mana ni? Kumat ambil beg kuning kan? Geng, Kumat order. Dia keluar dia order. Udah. Dua lagi. Aduh. Ini sebab live
ada token. Kalau tak ada token, saya paksa orang beli tau. Ni token saya selalu cakap sikit, token marah. Saya selalu cakap token marah. Padahal orang nak bagi berlaku. Dia ambil pil lah janji untung sudah lah. Tok, anak aku setiap dia pasal orang kata, kakak jangan nak pasal orang lagu tu. Berniaga ni Tak kita kena. boleh kena paksa. Orang Malaysia memang kena paksa. Bila mereka dah dapat, baru mereka beli yang kedua. Betul lah. Apa nama, skill mak tok dia lah. Tok dia boleh Dapat tu. bayar baru Pak Yus. Ha? Dapat bayar baru lagi. Ha. Tu dia dapat lagi. Dapat bayar baru. Order Australia $47 ha. Auto lah duk Australia dia jual $. Hak dia tu kat sana. Oh, tak dapat. Postage lagi. Kita keluarkan postage, tak dapat. Tak dapat. Ini, dia boleh jual $100. Dia jangan main-main dengan dia ni. Pak Yus tengok siapa order baru. Okey, dan order. Dan Lagi order. dua. Lebih pun okey. Tapi, untuk saya nak jadi dealer Pak Yus ni, lagi 2 je lagi. Lekas. Ha. Lekas. Challenge. Siapa mana? Kami ada Kongo. Sak baru sampai tengah order. Okey gang. Okey, pembeli yang ke-9. Nak tengok kotak ada berapa? Dekat kotak 8. Mungkin dia belum buat Okey, payment. untuk korang untuk pengetahuan Kak Sarin Adnan ni, dia adalah farmasis tau. Untuk yang memang dikelilingi ubat. Tapi kalau dia pakai, nanti kita tanya dia minggu depan, dia punya feedback macam mana. Boom. Feedback dia boom. No, farmasi. Lekas beli. Okey. Siapa yang kena mukir? Mampu RM72 dapat kupang. Mampu. Waalaikumsalam, Handuta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jemputlah naik. Sebab itu cara niaga kira $. Betul Mizi, tapi kita tak boleh convertkan macam kat Malaysia 47, sini pun 47. Tapi boleh. kita kena kira dekat duit postage kita lagi. Duit Ya. postage, duit macam-macam lah. Wrapping lah apa benda kan, semua tak boleh. So Pak $100 Yus, tapi okey saya lah. nak lebih. Masalahnya kau dah beli ke belum? Dah. Betul tak Pak Yus? Betul tak Pak Yus? Aku nak beli Tak lah kita hari ni. Kumat Gadi. Rupa dia dengan Cik Salmah baru dia kena. Terima kasih. Bertahun dah. Jemputlah Han naik atas. Dekat Han, mari kita berniaga Han. Kita Aduh, lawan Kak. Cik Salma. Cik Salmah tengah kursus ni. Aduh. Apa nak beli? Dapat Dekat Han dapat naik, kita lawan Cik Salma. Subhanallah. Mana? tak bagi. Waalaikumsalam. Morning, selamat pagi. Wah. Dia jual apa Han. pagi ni? Han. Pak Yus, Dia- tak ada diskaun dia kau kata Pak nak. Yus. Mari kita berniaga, kita lawan Cik Salma. Dah beli dah diskaun Kita kau lawan Cik dah. Salma berniaga. Dan order. Terima kasih Kak Sarah. Dan order, terima kasih. Honda Bye. melawan arus ni. Okey, 9. Okey, satu lagi guys. Satu lagi. Alang-alang. Satu lagi guys. Mohan, Satu lagi Mohan. guys. Kak Zarin ada Rohan. belum naik apa? Naik apa ni? Sabun. Sabun di bilik mandi. Sabun. Di bilik. Oh, jatuh habis. Jatuh. Semua jatuh. Dah order. Alhamdulillah. Thank you. Violation.